Assalamualaikum guys. Cuba korang tengok lampu ni kan. Dia dah diletak cover plastik ni, dia jadi hangus terbakar macam ni. Kalau dah jadi macam ni memang susah nak tanggalkan tinted tu ya. Sebab apa? Sebab dia dah melekat pada lampu tu dan dia dah hangus kena cahaya matahari. So hari ni saya nak kongsi kat korang, kalau nak cabut benda ni senang sangat ya. Guna saja hair dryer. Tengok apa yang aku buat ni. Okey, tinted ni kalau dah lama memang dia melekat keras pada lampu ni lah. So kalau nak buang dia memang susah sebab dia punya tu dah reput, dia dah mudah pecah. Tapi cara yang paling mudah ni lah, guna hair dryer ni kita panaskan dulu, kemudian kita boleh tarik perlahan-lahan. Tengok macam yang saya buat ni. Tarik perlahan-lahan, insya-Allah dia akan tertanggal semua. Ini memudahkan. Ada orang terpaksa guna pisau, kena guna bahan lain untuk mengikis ya lapisan tinted yang pada lampu ni. So hari ni aku nak bocorkan rahsia ni. Inilah cara yang paling mudah untuk tanggalkan tinted yang sudah hangus, yang sudah lama lekat pada lampu tu. So inilah caranya. Kita panaskan dulu lapisan tinted tu, kemudian kita cuba tarik perlahan-lahan dah. Okey, untuk pengetahuan korang, tinted ni bila dipanaskan dia sebenarnya dia menjadi lembut ya. Memudahkan kita untuk menanggalkan tinted tu daripada lampu ya. Okey, saya rasa itu saja dari saya. Sekian, selamat mencuba. Bye bye.